Okey weh, apa tahu ada satu kejadian ni aku ada buat dalam satu family outing. Ada satu time tu boleh semua bateri phone, bateri power bank habis. Memang dia punya panik tu lah. Gelap habis asal. Kebetulan pula petang tu memang nak hujan. So lepas hari tu memang aku decide aku nak cari satu power bank yang betul-betul besar, yang betul-betul power lah. Aku jumpa satu power bank ni, kapasiti dia memang besar weh, 80,000 mAh dengan 66 watt QC 3.0 super fast charging. So hampa pandai-pandai lah nak bahagi device-device yang hampa charge tu kan. So setakat aku nak charge 3-4 device rentak pun tak ada masalah weh. Dan yang aku suka power bank ni, dia didatangkan dengan 4 built-in kabel tau. Okay, so macam aku memang selalu ada masalah tertinggal kabel. So memang settle lah masalah ni. Okay, selain tu dia ada juga 4 port pengecasan. Okay, dia ada 2 USB-A, 1 Type-C dan 1 USB micro. So kalau apa nak guna sekali kabel yang built-in dengan tambah kabel dekat port pengecasan AC ni pun memang tak ada hal lah. So dia ada tali pemegang dekat sini dan dia tahan lasak tau. Dia jatuh beberapa kali pun tak ada masalah. Okay, so dia ada paparan LED digital dekat sini. So boleh tengok peratusan bateri yang tinggal dekat sini. Dah dapat function pula tu. So untuk power bank ni memang cepat habis dan dia murah dan kualiti tau. Link untuk belian aku dah sediakan. So hampa boleh check harga dekat situ sebelum stok habis, sebelum seller buat naik harga.